Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersiaran selama 30 minit dalam rancangan eksklusif. Seperti biasa, minggu ini kita akan diisi dengan informasi-informasi yang menarik untuk dikongsikan bersama dalam 30 minit yang akan datang. Kami berada di tingkat paling atas sekali di bangunan Highland Tower ini. Dahulu ia menjadi lambang kemewahan kepada penghuninya. Tetapi selepas 18 tahun, apa yang tinggal di kondominium Highland Tower? Jika penghuninya sudah tiada, siapakah yang menjadi tetamu bangunan ini? Apa yang pasti, masa depan bangunan ini akan terus menjadi tanda tanya. Highland Tower menyebutnya saja akan mengimbas ingatan kita terhadap tragedi yang berlaku pada 1993. Tragedi yang menjadi lipatan sejarah hitam negara itu mengobarkan 48 nyawa dan tentunya ia masih segar dalam ingatan kita dan terutamanya kepada ahli keluarga mereka yang terlibat dalam tragedi tersebut. Eksklusif minggu ini, episod bertamu di Highland Tower. Kita saksikan. Tanggal 11 Disember 1993, nun di atas Bukit Hillview, bangunan kediaman yang dahulunya gah berdiri. Kehadirannya menjadi lambang kemewahan penghuninya. Akhirnya tersungkur menyembah bumi. Maklumat daripada diorang, siapa lagi yang ada di dalam tu, sama ada di apartmen diorang ataupun di apartmen sekitar apartmen diorang. Setakat ini, jumlah sebenar mereka yang terperangkap di dalam bangunan runtuh ini masih belum dapat dipastikan. Mungkinkah hujan lebat semalaman malam tadi mengakibatkan tragedi ini? 1:45, we saw the whole thing. It just came flying down. And every time it rains heavily, we see a lot of mud coming down. That's about it. Masa seakan berhenti berdetik seketika. Bagi penghuni serta orang ramai yang berada di sekitar kawasan itu, apa yang terhidang di depan mata sebentar tadi adalah sesuatu yang berada di luar kotak realiti hidup mereka selama ini. Sebelum ia disambut pekikan meminta pertolongan dan babak panik dan kelam kabut pun bermula. Occupants of Highland Tower, Block B and Block C, please vacate the said blocks because it is considered unsafe now. Peristiwa runtuhan Highland Tower ini memang sesuatu yang dahsyat sehingga ia dianggap peristiwa hitam yang pernah tercatat dalam lipatan sejarah terburuk negara sejak merdeka. Peristiwa yang berlaku pada jam 1.35 petang pada 11 Disember 1993 menggemparkan seluruh rakyat di negara ini yang rata-ratanya amat terkejut dengan berita yang tiada siapa yang pernah terfikir akan berlaku. Ia membabitkan bangunan kediaman Blok A, salah satu daripada 3 blok Highland Tower. Keadaan di sana cemas. Dengan orang ramai bertempiaran lari, dengan orang ramai nak bagi bantuan, dengan polis, dengan JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, yang keselamatan, ketenteraman awam. So, keadaan cemas di sanalah ketika itu.
Kami hantar kru dengan reporter paling ramai lah ketika itu, supaya jangan kita tinggal apa-apa yang berlaku di sana lah. Setiap 1 jam crossover, lintas langsung, memberi gambaran apa yang berlaku. Kerana kami diberitahu waktu itu ada 3 blok. 1 blok memang sudah runtuh. Kami diberitahu mungkin blok yang tengah-tengah pun mungkin akan runtuh kerana air yang sudah bertakung mungkin akan menyebabkan blok yang satu lagi pun runtuh. Jadi kami standby lah. Standby dengan kamera, dengan segala-gala peralatan. Berkampung di sana menunggu saat kalau-kalaulah blok itu akan runtuh. Bangunan ini sebenarnya dibina pada 1979 setinggi 12 tingkat. Topografi kawasan yang berbukit nyata menggamit penghuninya yang rata-rata dari kalangan yang dianggap mewah kerana ia memiliki pandangan yang menarik serta statusnya sebagai kondominium mewah. ...124 anggota pasukan simpanan Persekutuan FRU dan kira-kira 30 anggota tentera antara yang paling awal tiba di tempat kejadian untuk memberikan bantuan. Nyata tidak terbayang dalam fikiran mereka, misi menyelamat kali ini sama sekali tidak sama seperti yang dialami mereka sebelumnya. Kerana kejadian runtuhan kediaman seperti ini tidak pernah berlaku dalam sejarah dan misi menyelamat negara. Bagaimanapun, hasil usaha pantas mereka nyata berbaloi. 2 mangsa yang masih bernyawa akhirnya ditemui. Laungan sayup meminta tolong di salah satu tingkat yang runtuh akhirnya menemukan mereka dengan pembantu rumah kepada seorang penghuni tingkat 7, Umi Rashidah Khoruman, berusia 22 tahun dan anaknya Nur Hamidah Najib, 18 bulan. Visual ini dirakamkan oleh kru RTM selepas beberapa hari Umi Rashidah dan anaknya menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur. Warga Jepun Nakajima Shizui antara yang dijumpai terselamat selain Umi dan anaknya. Namun nafasnya itu tidak panjang seperti Umi apabila beliau meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur akibat kecederaan dalaman yang teruk. Usaha mencari dan menyelamat mangsa berterusan sehingga beberapa hari sambil berharap ada mangsa yang masih hidup akan ditemui. Namun dalam tempoh itu, operasi ini hanya menemukan mayat demi mayat dan tebisan daging mangsa, dan pihak polis akhirnya mengesahkan bahawa 48 mayat dijumpai dan jumlah itu adalah angka rasmi kematian tragedi Highland Tower. Sudah sampai ke kawasan saya kira di mana kebanyakan daripada mayat yang dikeluarkan sebelum ini dijumpai. Seolah-olah satu lubang di sini. Umi Rashidah Khoruman dan anaknya Nur Hamidah Najib adalah satu-satunya mangsa yang terselamat dari malapetaka itu. Kami cuba menjejaki 2 insan yang terselamat dari runtuhan itu, iaitu Umi Rashidah dan anaknya. Tetapi usaha kami untuk menjejaki mereka gagal. Jabatan Pendaftaran Negara dan Imigresen juga tidak dapat mengesan beliau yang berasal dari Indonesia. Namun untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas apa yang berlaku pada tarikh tersebut, Tan Sri Zaman Khan mungkin adalah insan paling tepat kerana beliau antara orang yang paling awal memegang erat 2 mangsa yang terselamat itu. Dengar ada orang kata ada suara. Kita pergi tu, saya dengan dia
dan beberapa anggota Red Cross dan St. John Fire Brigade pada bawa pergi jumpa suara, dengan suara tu mula-mula yang kita tarik naik itu ialah bayi tu, budak perempuan Indonesia tu, yang kecil tu. Oh, bukan mau lagi harapan kita. Budak tu sebenarnya bila kita dapat dia tu, bukan dia kita happy dia selamat. Itu memang ada, kita berasa mesti ada orang yang hidup lagi, memberi satu harapan dan dorongan kepada kita untuk berusaha menyelamatkan mereka. Hantar keluar pengadat, lepas tu kita dapat ibu dia lagi-lagi. Lepas dapat Jepun tu pula. Tapi Jepun tu teruk dia sakit. Dua orang yang pertama adalah seorang bayi lah, yang waktu itu Datuk Zaman Khan, dia orang pertama di sana. Orang pertama. Waktu itu kami masih on the way, tapi kru sudah dapat tangkap visual dia menyelamatkan baby di sana. Kami on the way. Sebab orang pertama, reporter pertama yang ditugaskan di sana, kalau tak salah saya, Marian Masalamangi lah. Dia yang saksikan bayi itu diselamatkan oleh Datuk Zaman Khan. Hanya mangsa dan mereka yang terlibat dalam operasi menyelamat dalam kejadian itu sahaja yang mampu memahami isi hati individu yang terlibat dalam malapetaka dahsyat itu. Yang sedih sekali apabila kita melihat mayat-mayat yang tertindih dan sebagainya. Tapi satu lagi pula, kesabaran manusia tahu. Ada yang tahu sahabat itu isteri mereka, anak mereka, suami mereka ada dalam. Tapi mereka ni tidak emosional. Tapi bersabar, duduk berdoa dan sebagainya. Hari ini saya satu episod tentang kehidupan kita lah. Secara peribadi saya rasa sedih tengok keadaan di sana. Memang sedih. Sedih apa? Kerana keluarga mangsa yang terkorban. Memang sedih tengok. Orang dah kehilangan orang yang disayang. Mana tidak? Sedihlah. Tapi nak buat macam mana? Sudah berlaku. Kami turut bersimpati. Dalam bersimpati, menjalankan tugaslah. Yang utama tugas. Tugas apa? Untuk menyampaikan berita keadaan semasa di sana. Itu tugas utama saya. Sedih tetap sedih, tapi tugas tetap tugas.